salam sejahtera. Yang berusaha Puan Nur Azlina binti Abdullah, penolong kanan pentadbiran. Yang berusaha Tuan Haji Suhaimi bin Hussein, penolong kanan hal ehwal murid. Yang dihormati Puan Nuraini binti Mustafa, penolong kanan co-curriculum. Guru-guru yang sentiasa dihormati serta rakan-rakan seperjuangan yang saya sayangi. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk sama-sama berhimpun pada pagi yang penuh makna ini bagi meraihkan satu sambutan yang cukup istimewa, sambutan Hari Guru 2026. Hari ini bukan sekadar perhimpunan biasa. Hari ini adalah hari untuk kami berdiri sebagai murid bagi melafazkan penghargaan dan menyatakan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada insan-insan luar biasa yang telah mencurahkan segala tenaga, masa dan jiwa demi mendidik kami menjadi insan berguna. Tema Hari Guru tahun ini, Guru Bintara Nadi Negara, sangat bertepatan dengan peranan guru masa kini. Guru bukan sekadar penyampai ilmu di bilik darjah, tetapi merupakan pemimpin pemikiran, pembina tamadun dan pencetus perubahan bangsa dan negara. Guru adalah arkitek generasi. Merekalah pembina harapan bangsa. Mereka menulis sejarah melalui tinta ilmu dan akhlak yang ditanam dalam jiwa kami. Hadirin yang saya hormati, seorang guru tidak pernah memilih untuk dikenang, tetapi jasa mereka terpahat di setiap langkah kejayaan muridnya. Mereka tidak meminta dibalas, namun setiap butir peluh mereka adalah permata dalam hidup kami. Pepatah Melayu menyebut, kalau tidak kerana guru, siapalah aku? Kami tidak akan berada di sini berdiri dengan yakin tanpa guru yang sabar membimbing, membetulkan kesilapan, membina keyakinan dan mengangkat potensi kami. Saya ingin berkongsi sebuah pantun sebagai penghargaan. Bersinar mentari di hujung pagi, menerangi bumi dengan cahayanya. Ilmu dicurah saban hari, membentuk murid menjadi manusia. Para guru yang dikasihi, kami tahu tugas mendidik bukan semudah yang disangka. Kadang-kadang guru diuji dengan pelbagai cabaran. Murid yang degil, sistem yang berubah, beban kerja yang bertambah. Namun, guru tetap berdiri teguh, menyebarkan ilmu dengan sabar, memberi bimbingan dengan ikhlas. Guru umpama pohon yang subur, akarnya menahan badai, batangnya teguh berdiri, daunnya merimbun memberi teduh, dan buahnya manis menjadi bekal hidup anak bangsa. Kata-kata motivasi yang sering menjadi pegangan kami. Tiada kejayaan tanpa pengorbanan, tiada kecemerlangan tanpa bimbingan. Guru telah berkorban dan kami akan berusaha membalasnya dengan kejayaan dan akhlak yang terpuji. Rakan-rakan sekalian, hari ini marilah kita berjanji bahawa kita akan menjadi murid yang menghargai ilmu, yang menghormati guru, yang menjaga adab dan tingkah laku. Kerana itulah hadiah terbaik buat para guru kita. Saya akhiri ucapan saya dengan sebuah lagi pantun. Guru bagai mentari pagi, menerangi jiwa, membangkit semangat. Jasa kalian tetap abadi, di sanubari kami kalian sangat dekat. Selamat Hari Guru 2026. Guru Bintara Nadi Negara. Terima kasih Cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.